أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang maha mengetahui segala apa yang berlaku di alam ini, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Itulah luasnya ilmu Allah, yang mana sifatnya membuka segala yang tidak terang, mencerahkan segala yang gelap, dan mencerahkan segala yang tertutup. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa umat ini ke puncak kejayaan apabila mereka menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai suatu perkara yang mahal dalam diri mereka. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini 16 hari bulan 6 2026. Hari Selasa. Ayolah sama-sama kita mulakan hidup kita pada hari ini dengan terus mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-26. Allah Ta'ala berfirman dari surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita telah pun sama-sama bercakap tentang ayat 26 dari surah Al-Kahfi ini. Namun tadaburnya belum puas kita masuk ke dalamnya. Maka pada pagi ini suka saya nak membawa tuan-tuan kepada apa? Kepada mentadaburkan ayat ini dengan lebih mendalam. Ayat 26 dari surah Al-Kahfi ini mengajar kita, menyedarkan kita, membawa kita untuk beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang sangat luas ilmunya. Perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, dan perkara yang tidak akan berlaku, semuanya berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan, kita diajar untuk beriman bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu yang tiada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Perkara ini memberikan suatu impak yang besar kepada diri seorang mukmin. Bila dalam diri kita mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maka dia pasti akan memberikan kesan yang besar terhadap diri kita. Yang ini yang kita nak bincangkan. Yang pertama sekali, kesan daripada kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui.
ini akan menjadikan diri kita ini merasai bahawa diri kita ini sentiasa berada di bawah pengetahuan Allah. Kita sentiasa diawasi oleh Allah. Kita sentiasa berada di bawah radar Allah. Maka ini mengundang rasa takut dan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita tidak berani lagi untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita masuk, kita lalu dalam kawasan di bawah pengawasan kamera litar, biasanya pemandu-pemandu akan memperlahankan kenderaan mereka. Tak berani bawa laju sebab apa? Sebab dia tahu mereka berada di bawah kawalan kamera litar yang diletakkan oleh polis trafik. Mereka langgar kamera litar itu, had lajunya lebih, maka pasti surat saman akan sampai kepada mereka. Ini menjadikan mereka memperlahankan kenderaan mereka. Bila mereka bawa kenderaan, mereka akan jadi orang yang lebih sopan dan santun dan berhemah di jalan raya. Sebab apa? Dia tahu dia sedang diperhatikan oleh Allah. Dia sedang diperhatikan oleh kamera litar. Jadi segala pergerakannya dalam pengetahuan polis. Bagaimana tuan-tuan kalau segala pergerakan kita berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau pergerakan kita berada di bawah pengawasan polis, itu pun sudah menjadikan kita ini takut melanggar undang-undang. Kita akan jadi pemandu yang berhemah. Bagaimana tuan-tuan kalau segala pergerakan kita berada di bawah pengetahuan Allah? Tidakkah kita terasa takut dan malu untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Maka ini sudah pasti tuan-tuan akan menjadikan kita ini mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sama ada depan orang maupun di belakang orang. Orang yang tersemat pada hatinya Allah Maha mengetahui segala yang ia lakukan. Dia takkan berani melakukan perbuatan yang mungkar. Sama ada depan orang ataupun belakang orang. Kerana apa? Karena segalanya berada di bawah pengetahuan Allah. Adakah ini sudah menjadi sebahagian daripada penghayatan kita? Tak berani kita. Allah tahu. Orang ajak buat dosa, Allah tahu. Orang ajak mengumpat, Allah tahu. Tak berani saya. Besok apa hujah nak saya berikan kepada Allah di padang mahsyar? Bila saya mengumpat, bila saya mengeji, bila saya mencuri, bila saya menipu. Ini akan menjadikan orang itu terasa dirinya di bawah kawalan Allah. Ini hebatnya bila kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu ilmunya sangat luas. Mengetahui segala-galanya. Yang kedua tuan-tuan, perkara yang akan terjadi pada diri kita bila kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui, kita akan menjadikan orang yang cuba mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah. Tak berani sedikit pun terlintas di hati kita buat sesuatu kerana makhluk, kerana orang, kerana pujian. Tak berani. Yalah, maklumlah manusia ni kadang-kadang dengan mulut, dengan lidah yang tidak bertulang. Dia berani berkata, saya buat ni ikhlas, saya buat ni ikhlas. Tetapi kadang-kadang tersemat juga di hujung hati kita, sedikit-sedikit rasa nak menunjuk pada orang. Sedikit-sedikit nak minta pujian orang. Sedikit-sedikit nak minta perhatian orang. Itu semua muncul perasaan-perasaan buruk itu kerana tidak kuat rasa dalam hati bahawa segala apa yang berlaku pada kita diketahui oleh Allah. Allah bukan saja tahu pergerakan tangan dan kaki kita. Segala detik hati kita semua berada dalam pengetahuan Allah. Bayangkan Allah, bayangkan tuan-tuan, ketika hati kita sedang menanti pujian orang. Hati kita menanti, bila orang nak puji aku ni, bila orang nak puji aku.
perkara itu berada bawah pengetahuan Allah. Bayangkan tuan-tuan, Allah tahu kita sedang menanti pujian orang. Bila kita lakukan satu perbuatan kerana nak supaya perhatian orang kepada kita lebih, Allah tahu itulah niat kamu. Tidakkah kita rasa malu tuan-tuan kepada Allah? Ini akan menjadikan seorang mukmin itu membetulkan niatnya. Kenapa? Karena dia tahu segala detik hatinya yang tidak baik diketahui oleh Allah. Dia malu depan Allah. Kalau terdetik dalam hatinya, nakkan pujian, nakkan menantikan penghargaan orang, nakkan perhatian orang, dia malu depan Allah. Dia telah mendua-duakan Allah. Buat satu perkara, rupanya nak pahala daripada Allah dan nakkan sanjungan daripada manusia. Dia malu benda itu terdetik di hati dia. Kerana Allah tahu. Jadi menyebabkan dia akan jaga hati dia. Jangan terdetik langsung rasa nak pujian dan juga perhatian orang. Maka dia sentiasa beristighfar, memikirkan dalam fikiran dia, ganjaran daripada Allah lebih besar, ganjaran daripada Allah lebih besar. Pujian manusia, perhatian manusia itu tak ada apa-apa pun. Dia akan sentiasa bawa hati dia ke situ. Sebab apa? Dia tahu hatinya, pergerakan hatinya, detik hatinya dalam pengetahuan Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Perkara ketiga akan menjadikan orang itu bila dia beriman bahawa Allah Maha mengetahui, menjadikan ia orang yang tenang dalam hidupnya. Tenang dalam hidupnya. Kalau dia dituduh melakukan kejahatan, orang lain menfitnah dia, sedangkan dia tidak melakukannya, hatinya tetap tenang. Sebab apa? Allah Maha mengetahui perkara sebenar. Tenang hatinya. Tak adalah dia ni nak jadi orang yang merajuk. Tak adalah nak jadikan dia ni orang yang akhir sekali buat tindakan yang tak menentu bila orang mengata dia. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Yang penting Allah mengetahui segala apa yang saya lakukan itu adalah benar. Biarpun sejuta mulut manusia nak memburuk-burukkan dia, dia akan tetap tenang. Sebab apa? Sebab hatinya beriman, Allah mengetahui perkara sebenar. Akan mengundang rasa tenang dalam diri manusia. Yang keempat, bila kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya, kita akan menjadi orang yang tidak risau tentang rezeki kita. Sama ada rezeki yang telah lepas, rezeki yang sekarang maupun rezeki yang akan datang. Karena dia tahu segala rezekinya itu berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menguruskan rezekinya sejak azali lagi. Dia dihantar ke dunia ini, bukan minta dihantar, tetapi Allah yang menghantar dia ke dunia ini. Karena itu dia tidak pernah risau tentang masalah rezeki dia. Rezeki dia berada di bawah urusan Allah. Allah lebih mengetahui duta yang dihantar ke dunia ini. Maka dia yang menghantar kita ke dunia ini untuk menjadi khalifah. Dan dialah yang menguruskan segala rezeki kita. Maka tak risau dia tentang masalah rezeki. Yang dia risau ialah bila dia tidak dapat memperbanyakkan zikir kepada Allah. Yang dia risau apabila solatnya itu sudah tidak khusyuk seperti dulu. Yang dia risau ialah apabila dia tidak dapat solat berjemaah subuh di masjid. Itu yang dia risau. Ada rezeki yang menyusut, ada rezeki yang berkurang, dia ada risau dalam hati dia. Kerana dia tahu segala urusan rezeki dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, perkara yang terhebat apabila kita ini beriman Allah itu Maha mengetahui, kita akan dapat jelmakan dalam diri kita, dalam hati kita sifat ihsan. Sifat ihsan. Ihsan ini tuan-tuan sesuatu yang disuruh kita mencarinya. Apa itu ihsan? Disebut oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Nabi menyebut, anta'budallaha ka'annaka tarah.
bahawa engkau menyembah Allah dan kau rasai seolah-olah Allah melihat engkau. Engkau menyembah Allah, engkau merasai ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah dalam keadaan engkau merasai engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Dan jika tak sampai kepada peringkat engkau merasai bahawa engkau melihat Allah, kau rasai bahawa Allah melihat engkau. Ini ihsan. Ihsan ini hanya akan datang bila kita beriman bersungguh-sungguh bahawa segala yang berlaku pada diri kita dulu, sekarang dan akan datang, semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Berada dalam ilmu Allah. Ini akan membawa kita ini bila kita beriman, bila kita beribadat, kita rasa seolah-olah kita ini melihat Allah. Kita melihat Allah dalam kita beribadat. Bayangkan tuan, bila kita melihat, kita terasa bahawa kita sedang melihat Allah. Dalam kita sujud, dalam kita rukuk, dalam kita solat. Ini akan menjadikan orang itu orang yang hanya mahukan Allah dalam hidupnya. Maklumlah Allah itu zat yang maha sempurna. Maklumlah Allah Ta'ala itu zat yang maha sempurna. Zat yang maha perkasa. Zat yang maha bijaksana. Bila dia menyembah Allah, hatinya melihat kepada sifat-sifat yang ada pada zat ini. Aku sedang beribadat menyembah Allah yang maha mengetahui. Aku sedang menyembah kepada zat yang maha bijaksana. Aku sedang menyembah kepada zat yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Ketika dia menyembah Allah, itu yang dia rasakan. Maka apa jadi pada orang ini, tuan-tuan? Orang ini akan menjadi hamba Allah. Yang dia yakinnya hanya Allah. Kenapa? Ketika dia menyembah Allah, dia rasai bahawa dia sedang melihat segala sifat-sifat zat yang ada pada Allah. Bila dia keluar daripada solatnya, dia akan menjadi insan yang tenang. Kenapa? Karena dia sedang berbicara, baru sebentar tadi dia sedang berbicara kepada Allah yang maha pengasih. Lihatlah masalah aku atas dunia ini. Baru sebentar tadi dalam solat, dia sedang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sifatnya maha penyayang, maha mengetahui, maha perkasa, maha bijaksana, maha sempurna. Apa jadi pada orang ini, tuan-tuan? Bila hatinya melihat kepada Tuhan yang maha sempurna ini, maka kegairahannya terhadap dunia akan hilang. Kegairahannya terhadap dunia yang menipu akan hilang. Sebab apa? Sebab hatinya sudah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya bukan dengan mata kepala, tetapi melihatnya dengan mata hati yang tajam terhadap zat yang mulia ini, yang memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Hari ini, tuan-tuan, kita menyembah Allah, solat juga, tapi hati kita tak sampai kepada rasa melihat zat Allah, ya, dan sifat Allah yang mulia ini. Hati kita masih berkiblatkan kepada dunia. Hati kita masih lagi bergantung kepada makhluk. Karena yang kita nampaknya makhluk yang hebat, tak nampak kehebatan Allah dalam kita solat. Dalam solat masih lagi memikirkan masalah duit, masalah itu, masalah ini. Kenapa? Karena tak nampak lagi yang kita sembah itu ialah Allah yang maha pemurah. Sebab itu penyerahan diri kita tidak bulat kepada Allah, hanya bulat kepada dunia yang ini, yang menipu ini. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengejar maqam ihsan ini. Rasailah bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa yang berlaku pada diri kita. Dialah yang mengurus diri kita. Dialah yang mentadbir kehidupan kita. Setiap detik, hatta kerdepan mata kita, tutup buka, semuanya di bawah pengurusan Allah. Semuanya berada di bawah pengetahuan Allah. Dan kalau engkau tak rasa bahawa engkau melihat Allah, Nabi kata, kau rasakanlah bahawa Allah melihat engkau. Ini maqam ihsan yang kedua.
Kita rasai bahawa ketika kita menyembah Allah, hati tak terasa bahawa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebab tertakluk lagi kepada dunia. Tetapi kita rasakan bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah. Bila kita beribadat kepada dia di malam hari dalam keadaan yang sunyi sepi, kita terasa bahawa Allah sedang melihat kita. Kita terasa bahawa Allah sedang menatap kita. Hati kita yang sedih sedang ditatap oleh Allah. Hati kita yang gundah gulana sedang ditatap oleh Allah. Fikiran kita yang bercelaru sedang ditatap oleh Allah. Kita terasa begitu. Tidakkah ini akan membawa ketenangan jiwa kepada kita? Inilah ihsan yang akan membawa dunia ini aman bahagia. Tak ada manusia yang akan mengganas. Tidak ada manusia yang akan menfitnah. Tidak ada manusia yang akan mengumpat, menzalimi sesama manusia. Bila dia terasa bahawa Allah sentiasa menatap dirinya. Bila dia terasa bahawa Allah maha mengetahui segala apa yang dia lakukan. Hatta segala detik hatinya berada di bawah pengetahuan Allah. Tuan yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita menjaga perkara ini. Saya nak bawa tuan-tuan kepada satu kata-kata Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kata Ibn Qayyim, fa'in kulta, jika engkau bertanya kepada aku, famas sabilu ila hifdzil khawatir, apakah jalan untuk aku menjaga lintasan-lintasan hati aku ni, supaya lintasan itu lintasan yang baik-baik aja. Jangan ada terlintas dalam hati nak buat dosa. Jangan ada terlintas dalam hati nak buat maksiat. Yang terlintas hanya nak buat baik aja. Macam mana nak dapat benda tu? Qultu, aku akan berkata kepada engkau, asbabun iddah. Ada beberapa sebab kita boleh buat. Yang pertama, al-ilmul jazimu bittila'ir Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nazaruhu ila qalbika wa ilmuhu bitafsili khawatirika. Athani haya'uka minhum. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, kau nak datangkan rasa itu, kau kena yakin bahawa al-ilmu al-jazim bitila'i Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kau kena ada satu rasa, satu ilmu yang putus, yang yakin bahawa Allah memerhati engkau. Dan Allah sedang memerhati hati engkau. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala lintasan dalam hati engkau. Dan perkara itu akan membawa engkau malu kepada Allah. Inilah yang kita nak resapkan, tuan-tuan. Ayat yang kita baca ini, ayat 25-26 daripada surah Al-Kahfi ini mengajar kita untuk meresapkan suatu perasaan, satu keimanan bahawa Allah maha mengetahui. Dan rasa itu rasa yang begitu yakin bahawa Allah maha mengetahui tentang diri kita. Allah sedang memerhati kita. Allah sedang menilik hati kita. Allah sedang melihat segala lintasan yang ada dalam hati kita. Bila ini dapat kita resapkan dalam hati kita, kita akan jadi insan mukmin yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa ramai orang tidak malu kepada Allah dan melanggar titah perintah Allah. Kalau baik pun baik depan orang, pijak semut tak mati, tetapi belakang orang dia jadi iblis dan syaitan. Yang berpakaian seperti pakaian orang beriman. Kenapa? Karena tidak segar dan tidak bugar dalam hatinya. Bahawa Allah menilik hatinya. Allah melihat perbuatannya. Allah mengetahui setiap lintasan dalam hatinya. Itu sajalah tuan-tuan yang dapat disampaikan pada pagi ini. Esok kita bercuti sekejap tuan-tuan pada pukul 7:30 pagi. Kita tak ada siaran langsung. InsyaAllah pada pukul 9:30 pagi. Kita akan bawa tuan-tuan siaran secara langsung kuliah saya tentang hijrah ya, yang akan kita lakukan di Kuala Kubu Baru. Jangan lupa tuan-tuan, 7:30 pagi esok kita tidak ada tafsir Al-Furqan. Kita akan bersiaran esok insya-Allah pada pukul 9:45 pagi ya, daripada Kalumpang Kuala Kubu Baru. Siaran langsung saya ceramah tentang Ma'al Hijrah di sana.
Ikutilah besok ramai-ramai tuan-tuan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Sama-sama. wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz, Jazakallah khair. jazakallah khairan.